Ramadan bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi tentang pengorbanan yang lahir daripada kasih sayang. Kadang-kadang ujian datang tanpa sebarang amaran. Demi keluarga, dia sanggup bekerja siang dan malam. Walaupun keletihan, dia tidak pernah berhenti mengejar impiannya. Tidak semua orang percaya bahawa dia mampu berjaya. Satu kata semangat boleh mengubah masa depan seseorang. Tetapi mereka yang terus berjalan walaupun penuh ujian,